Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat serta seluruh umat Islam yang istiqomah dalam perjuangan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang dihormati para guru, para pendidik, murabbi, seluruh warga pendidikan JAIS yang dikasihi sekalian. Hari ini kita sama-sama meraihkan satu detik yang cukup bermakna dalam kalender pendidikan, iaitu Hari Guru 2025. Sambutan ini bukan sekadar penghargaan tahunan, tetapi ia satu refleksi yang mendalam terhadap amanah yang terpikul di bahu setiap insan yang bergelar guru. Tahun ini, tema Hari Guru adalah Guru Pemacu Reformasi Pendidikan. Telah dipilih sebagai manifestasi bahawa pendidik bukan sekadar hanya penyampai ilmu, malah ia juga adalah sebagai ejen perubahan, memacu kepada pembaharuan dan penentu hal tuju masa depan generasi yang akan datang. Reformasi pendidikan bukan sekadar perubahan bentuk atau kaedah. Ia adalah suatu keperluan untuk menyesuaikan sistem pendidikan dalam cabaran semasa dan keperluan masa hadapan. Dalam konteks pendidikan Islam, reformasi ini mestilah berlandaskan kepada nilai-nilai tauhid, nilai-nilai akhlak, ilmu dan amal yang telah menjadi teras dalam falsafah pendidikan Islam. Falsafah pendidikan Islam JAIS telah menetapkan bahawa pendidikan tidak sekadar hanya melahirkan insan yang berpengetahuan, tetapi kita berhasrat untuk melahirkan insan Rabbani yang seimbang dari segi rohani dan jasmani, berakhlak mulia, berpendirian teguh dan beramal soleh serta mampu menyumbang kepada masyarakat dan negara. Guru hari ini perlu bukan sahaja menguasai kandungan ilmu, tetapi ia berperanan sebagai pembimbing rohani, ejen pembentukan nilai dan pemacu pembangunan sahsiah. Saudara-saudari para murabbi sekalian, kita sedang berada di zaman yang serba mencabar. Revolusi Industri 4.0, kecerdasan buatan atau AI, globalisasi maklumat serta perubahan sosial budaya yang pantas telah meletakkan guru dalam kedudukan yang lebih kompleks. Pelajar-pelajar kita tidak lagi hanya bergantung kepada guru sebagai satu-satunya sumber ilmu, tetapi mereka hidup dalam dunia maklumat yang tiada sempadan. Dalam konteks ini, peranan guru telah beralih daripada penyampai ilmu kepada pemudah cara yang membantu pelajar menilai, mengkritik dan mengamalkan ilmu secara bertanggungjawab dan beretika. Bagi guru-guru pendidikan Islam, cabarannya lebih mencabar. Kita bukan sahaja bertanggungjawab menyampaikan ilmu fardu ain dan fardu kifayah, malah kita juga perlu memelihara akidah, membentuk jati diri Muslim serta membina benteng akhlak dalam kalangan pelajar yang berdepan dengan pelbagai pengaruh yang merosakkan. Para pendidik yang dirahmati Allah, reformasi pendidikan yang berpaksikan Islam mestilah terus menegakkan nilai-nilai murni seperti amanah, ikhlas, sabar,
tawaduk, ihsan dan adil. Nilai-nilai ini bukan hanya ditekankan di dalam bilik darjah sahaja, tetapi terlebih dahulu mesti terpancar daripada diri seorang guru atau murabbi. Guru menjadi contoh qudwah hasanah kepada anak-anak murid. Sikap, pertuturan, penampilan dan keputusan guru semuanya membentuk budaya dan jiwa pelajar. Di sinilah pentingnya penghayatan nilai Islam secara menyeluruh dalam pendidikan, bukan sekadar sahaja aspek teori ataupun hafalan. Inilah intipati konsep pendidikan robbani, pendidikan yang membentuk insan dengan dekat dengan Allah, berjiwa besar, berfikiran luas dan bertindak dengan hikmah. Guru mestilah lebih mengenal Tuhan dan pada masa yang sama mestilah mengajak murid untuk beribadah kepadanya. Para guru yang saya hormati, pendidikan Islam mesti terus relevan, segar dan bersifat mendepani zaman. Kita tidak boleh selesa dengan pendekatan lama. Kita mesti mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran, memperkayakan kurikulum dengan elemen kontemporari dan membina jalinan yang menggabungkan pendidikan duniawi dan ukhrawi. Keseimbangan ini sangat penting. Kita mahu anak-anak dididik dengan cemerlang dalam bidang sains dan teknologi, tetapi pada masa yang sama tidak lupa akan solatnya. Kita mahu mereka mahir dalam bahasa antarabangsa, tetapi tetap fasih dalam menyebut kalam ilahi. Kita mahu mereka menjadi seorang profesional yang berjaya, tetapi pada masa yang sama menjadi mukmin yang sejati. Di sinilah letaknya keunikan pendidikan Islam di bawah JAIS. Kita bukan hanya mengukur kejayaan anak-anak dalam pencapaian akademik, tetapi pada masa yang sama juga kita melihat kepada pencapaian spiritual, akhlak dan adab. Akhir kata, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan, ucapan terima kasih kepada semua guru di bawah pendidikan Islam JAIS, sama ada guru kafa, guru sekolah rendah agama, guru tahfiz, guru sekolah menengah agama, serta semua yang menyumbang di dalam ekosistem pendidikan Islam di negeri Selangor Darul Ihsan. Teruskanlah usaha murni ini dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan. Jangan lelah, jangan gentar. Anda adalah pejuang barisan hadapan dalam mendidik ummah dan membentuk peradaban. Saya akhiri putusan ini dengan doa agar Allah SWT terus memberkati segala usaha kita, memberikan kekuatan dan keikhlasan di dalam perjuangan ini, serta menjadikan setiap peluh dan air mata kita sebagai amal soleh di sisinya. Anda adalah obor harapan ummah. Teruslah menyinar, membimbing dan membina guru, memacu reformasi pendidikan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.